Korang guna handphone mahal, bateri cepat habis. Benda. Tapi tu lumrah lah guys. Korang beli handphone mahal-mahal, nak grafik power, nak refresh rate tinggi. Tapi nak bateri tahan macam handphone 33 sekupang. Mana dapat babe? So untuk atasi masalah tu aku nak tunjuk satu benda kat korang. Power bank daripada Jeftech. Korang tengok kat dalam ni, dia bagi bag hitam premium babe. Okay, inilah power bank dia guys. Korang tengok dia boleh nampak dia punya electronic part dekat bahagian dalam ni. Fush, power bank dia berat. Ni 10,000 mAh. Ada juga untuk 20,000 mAh yang aku akan unboxing dalam video seterusnya nanti. Dan dia bagi satu lagi kabel yang nampak pun padu babe. Korang tengok ni, kabel dia agak besar daripada kabel yang biasa. Dan ini pun dia bagi kabel Type-C. Kemudian dia ada lagi satu user manual dalam bahasa Cina. Korang tengok tu, dia ada logo Jeftech kat sini. Jeftech ni company Malaysia babe. So senang lah untuk urusan kalau rosak ke apa ke, korang boleh contact Jeftech. Kat bahagian atas ni, dia ada butang ni, butang power. So kalau korang tekan, korang boleh tengok berapa persen lagi bateri power dia yang tinggal. Dekat bahagian atas ni, dia ada port untuk micro USB. Kemudian dia ada USB Type A dan juga dia ada USB Type C. So untuk USB Type C ni, korang kena guna kabel jenis ni lah. Kabel yang kita panggil sebagai PD kabel. PD kabel dia macam ni lah, Type C ke Type C. Okay, jom kita test dengan aku punya smartphone. Power bank ni support sehingga 22.5 watt. Tapi smartphone aku ni support sehingga 33 watt. Okay, kalau untuk yang kabel biasa ni, USB A ke USB C, nampak macam dia charge biasa je, tak ada quick charging. So jom kita test PD kabel pula. PD kabel sepatutnya bagi 22 watt lah. Okay, bila kita plug in PD kabel dekat sini dan kita charge, nampak tak? Dia ada quick charging guys. So guys, check out beg kuning kalau korang minat.